Pada tahun ke-11 Allah muliakan beliau dengan Isra dan Mi'raj. Isra itu ialah menujunya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu ialah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke alam atasan, dan padanya diwajibkan sembahyang yang 5. Dipersilahkan orang apakah dengan jisim dan roh ataukah dengan roh sahaja. Kebanyakan ahli sunnah mengatakan dengan roh dan jasad bersama-sama. Adapun Aisyah, Muawiyah dan Al-Hasan mengatakan dengan roh sahaja. Pada pagi-pagi dari malam Isra itu, Jibril mengajarkan sembahyang dan waktu-waktunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan Islam kaum Ansar. Dalam tahun yang ke-11, datanglah 6 orang dari Arab Yathrib ke Mekah untuk haji. Yathrib merupakan dari kabilah Khazraj. Nabi mengajak mereka ke agama Islam dan mengajak mereka menolong beliau dengan menyiarkan agama Tuhannya. Lalu mereka beriman kepada beliau dan membenarkan beliau. Dan mereka berkata di antara mereka sendiri, "Demi Allah, sesungguhnya ialah Nabi yang orang-orang Yahudi janjikan kepada kita. Janganlah mereka mendahului kita kepada beriman kepadanya." Tatkala mereka kembali ke negeri mereka, mereka terangkan kepada kaum mereka hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengajak orang-orang itu memeluk agama Islam. Lalu tersiarlah sebutan Nabi di negeri-negeri. Inilah dia permulaan orang-orang Arab Yathrib masuk Islam.